Tanya kalau beza, saya berjawab, kita jangan buruk sangka, biar siasat dapat fakta. Sama ada Anwar dulu pernah mengemukakan, masih tertakluk kepada proses yang sama. Saya tanya, dan mesti ada proses siasatan yang terus, termasuk pemilikan saham dan tuduhan tomahan tentang mafia korporat. Kedua-duanya itu tidak ditutup, itu bezanya. Yang kedua ini dibangkitkan tentang jenis bentuk siasatan, saya telah jelaskan. Biar ikut prosesnya dulu. Mengapa diberikan satu pandangan yang sangat keras terhadap satu pihak, padahal kita diminta hanya ikut proses. Biasanya dalam pertuduhan terhadap mana-mana penjawat awam, ikut dulu proses laporan daripada penjawat awam, dan dalam konteks ini lebih tinggi kerana kita perluaskan skop, bukan saja dari segi prosedur peraturan pentadbiran, tapi diperluaskan skop. Sebab itu peguam negara yang mempengurusikan. Dan kita lihat dulu laporannya, dan laporannya termasuk isu yang harus kita teliti, isu pemilikan saham, dan juga soal apa yang ditohmah melalui Bloomberg yang dirojok oleh sebagai naskah sahih oleh Yang Berhormat Macang, yang saya tidak bersetuju. Bagaimanapun, oleh kerana ada tohmahan, kita patut teliti dan siasat. Itu sangat cukup. Dari segi itu tidak ada beza di antara pandangan saya dulu dengan sekarang. Siasat. Ya, tapi sekarang ini siasat itu mestilah berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Dan peraturan yang ditetapkan dua kaedah. Pertama, peringkat peguam negara, tetapi boleh dilanjutkan. Malah dalam syarat Jemaah Menteri kita putuskan untuk dilanjutkan sekiranya didapati siasatan itu tidak memadai dan meliputi skop bantahan yang dikemukakan.